Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Tak, bulu tengkuk aku ni meremang weh. Bulu tengkuk aku ni meremang. Dia benda tu kat belakang ni. Sekejap. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengar. Lagi. Ada yang nak tahu cerita tak pasal tempat ni? Ada yang nak tahu cerita tak? Aku tak boleh layan sangat benda ni, geng. Bila aku layan sangat, dia lagi suka sekejap, geng. Bagi aku cerita, geng. Bagi aku bercerita, kita tak payah layan sangat benda ni. Sebab aku takut aku tak boleh tampung ni. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok tak? Benda tu dah rapat dengan aku ni, geng. Bang, kau nak suruh aku kejar, bang? Gimana caranya aku akan naik ke atas? Gimana caranya aku akan ngejarin? Dianya di atas, bukan di bawah, bang. Banyak ni, geng, kat sini, weh. Mengintai je, memang kuat skoding ke benda ni? Kuat skoding tu benda ni. Okey. Aku cerita kat korang. Bagilah aku cerita dulu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dengar. Kau bagilah aku cerita dulu. Kita teruskan cerita, geng. Dia ganggu aku untuk cerita ni. Benda ni, bila aku layan, bila aku mendalami benda ni makin nak bermain dengan kita, geng. So aku tak nak emosi aku tak nak aku punya badan makin lemah. Dan aku nak kena jaga pernafasan aku, geng, hari ni. Okey. Geng, ini tempat yang berada dekat Session 14, bersebelahan dengan bangunan SAS, iaitu bangunan government. Tempat ni kira top, geng. Untuk orang lepak, budak-budak motor memang selalu lepak dekat sini. Sebab tu diorang buat palang untuk sekat jalan, untuk blok jalan. Sebab banyak sangat orang melepak dan pegawai-pegawai kat sini tak selesa. Tapi sebelum ni aku buat parah kat sini, okey, tak ada masalah. Dekat sini ada pernah yang kena rasuk seorang wanita. 4 lelaki diorang terdengar ada suara bayi daripada kawasan ni. Lepas tu diorang masuk berlima dekat dalam ni. Dan dengar. Dan perempuan tu kena rasuk, geng, kat sini. Kena rasuk hampir setengah jam. Lepas tu, di kalangan 4 orang tu, ada seorang yang
ada ilmu bab perubatan ataupun ruqyah. Dia cuba tolong mengeluarkan benda atau makhluk halus tu daripada badan perempuan tu. Alhamdulillah, selepas tu dah keluar, diorang balik dan perempuan tu ceritakan dekat diorang yang dia ternampak ada satu kelibat putih macam kelibat seorang perempuan memanggil dan tarik dia masuk ke dalam ni. So, kesimpulan dia, geng, korang jangan pergi tempat yang betul-betul tempat tu hutan ataupun tempat-tempat yang ada kes pembunuhan, tempat yang telah ditinggalkan 40 hari, sebab jin akan bersarang dekat situ. Jadi korang yang jenis lemah semangat, korang tak boleh orang cakap korang tak boleh jalan tengah malam sorang-sorang. Korang kena jaga, geng. Benda ni kalau rasuk korang, dia 50-50. Kalau korang lemah semangat, dia boleh sampai buat korang terjun daripada bangunan pun boleh. Dia boleh buat korang bukan diri korang yang sebenar. Korang boleh buat di luar kawalan korang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uish. Ada nampak macam, geng, korang tak nampak ke tadi? Nampak macam kain buruk, rambut dia panjang. Ni daripada sini tadi, baru je tadi. Korang tak nampak? Tempat di sini, geng. Dengar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Okey, aku sambung balik cerita aku. Dan tempat ni aku sendiri yang pernah para dan merasai. Tempat ni ada bermacam-macam kelibat yang keluar. Salah satu dia, aku pernah ternampak kelibat nenek. Aku pernah ternampak kelibat putih terbang ke atas terus. Yang aku bagi nampak video kat korang. Dan aku pernah ternampak pontianak bertenggek dekat sini dalam live. Macam korang nampak hari ni pun, benda ni banyak main ke atas. Ini tempat dah macam bangla pula. Tempat ni benda memang suka main ke atas, geng. Dengar, geng. Aku bukan abang kau lah. La ilaha illallah. Mana dia? Ni tadi, kat sini tadi. Weh, budak-budak weh.
Budak-budak, geng. Weh. Betul lah. Betul. Suara dia tadi memang betul ni. Ya Allah. Masa hilang terus.